Okay, Gibas nak share pengalaman Gibas diving dekat Komodo Island, Labuan Bajo hari tu. Kita DIY je, satu hari tu ada 3 dive spot. Ombak kat sini kan macam tak ada tau. So kita ingat macam okey lah, laut dia tenang. Tapi rupa-rupanya current dalam laut tu sangatlah kuat. Ni nampak macam tak ada apa-apa kan. Tapi ada current-current yang tersembunyi. Korang tak nampak tau. Tapi dia akan tiup kau laju jauh. Inilah drama yang berlaku. Turun je daripada kapal tu, orang lain semua dah jauh ke depan. Dah aku dengan ada seorang lagi diver tu tertinggal kat belakang sebab penat sangat, tak boleh nak lawan arus. Si dive master tu macam nak tolong aku, tapi dia tolak-tolak sampailah tangan aku terkena dekat coral. Sudahnya tangan aku kena sengat dengan coral, luka dan berdarah. Sakit dia korang boleh bayangkan tak? Luka dalam air, kena air masin, lepas tu kena sengat sekali. Nak nangis ke tak nak nangis? Waktu tu dah lah penat, aku rasa macam nak give up dah. Aku rasa macam nak tutup mata, biar je aku hanyut waktu tu. Tengok tu diver lagi satu tu, memang kita orang kayu macam mana pun tak boleh pergi mana-mana. Penat sangat. Time ni pernafasan memang ke laut, memang tercungap-cungap. Ke aku yang memang tak fit? Okey, cara kita nak tengok current tu kuat kan, tengok tu bubble tu kan keluar ke belakang, laju sangat ke belakang. Tengok tu. Lagi satu tengok rambut aku tu ikan mayang ke belakang. Bak ke belakang je. Macam mana? Time ni sumpah aku tak tahan, gatal, kena sengat, pedih, tercalar. Aku macam whatever. Time ni aku tunjuk signal SOS, I cannot, I give up. Akhirnya dah masa tu pun datang. Cakap relax bro, aku ada. Kau tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas, relax. Time ni lah rasa lega dan kita orang tukar arah pergi tak lawan arus. Ni lagi sekali dia remind, relax. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Aku ada, I'm watching you bro. Dalam air kan, kalau panik kan, memang kau tak boleh berfikir tau. Memang kau perlukan someone to tell you, you know. Ini part dah tak larat, cangkuk diving hook ni dekat batu karang, and then just hanyut, just relax and enjoy the view. Bayangkan sepanjang-panjang diving tu kita tahan sakit ni tengok ni jari tertoreh dengan coral berdarah. Ni sebab tak ada ikan jerung tau cari darah ni Aduh hai. Lagi sekali dia tanya, bro okay tak bro? Give me 5. Padahal aku time ni aku just nak naik, aku nak tidur. Okey lah, ni belanja masuk gua, tapi bukannya ada apa-apa pun dalam ni. Akhirnya inilah benda yang dicari. Itu dia Mantare. Sumpah weh, bila jumpa ni kan, semua penat sakit kau semua hilang. Dia macam, this animal is so majestic, you know. Kalau nak tak ikan ni kena diam-diam je guys. Besar gila kot ikan ni. Mungkin dalam aku rasa 5 meter kot aku rasa. Tengok tu, so magical, you know.